Tahun 1965, Kampung Sungai Udang, Melaka. Sufi budak kampung berusia 9 tahun dengar suara panggil namanya dari sungai belakang rumah jam 7 malam. Suara macam abangnya, Fitri. Dia berdiri di tepi sungai, tengok ke dalam air yang gelap. Suara tu panggil lagi. Sufi, mari sini. Dia pusing kepala. Nampak lampu dapur rumah kayu, bayang Fitri masih duduk makan. Sufi melangkah lebih dekat. Air sungai berbau tanah lembap dan lumpur busuk. Dia nampak sesuatu timbul tenggelam sebalik akar nipah, macam batang kayu hanyut. Tapi batang kayu tu bergerak lawan arus, perlahan menghampiri. Suara tu panggil lagi, kali ni dari bawah air, tepat depan kakinya. Sufi, turun. Tiba-tiba permukaan air terpecah. Tangan hitam basah mencapai buku lali, sejuk macam ais. Sufi terjatuh ke belakang, merangkak lali. Pagi tu, ayah Sufi jumpa tapak tangan berair atas batu tepi sungai. 5 jari, panjang, tak normal. Anda Berani jawab kalau dengar nama anda dipanggil dari sungai?